Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wal muslimin bi'ulumihi bid-darain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah, merapak syukur kita kepada Allah malam ini, menyambung muzakarah ilmu kita berpandukan kepada kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, iaitu ringkasan kepada kitab Ihya Ulumuddin yang asalnya dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, insyaAllah. Jadi pada pagi ni tuan-tuan, pada malam ini tuan-tuan, kita menyambung dalam bab ilmu yang mahmudah dengan ilmu yang mazmumah, ilmu yang dipuji dan ilmu yang dikeji. Kita memperbahaskan bab tu. Dan dalam bab tu kita sampai kepada cerita tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di antara 5 orang yang disebut dalam kitab ni yang dijadikan ikutan, antaranya ialah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dulu kita dah memperbahas beberapa tentang cerita Imam Syafi'i. Sebab kita ni tuan-tuan bila belajar mengikut kepada para tokoh-tokoh ulama'-ulama' dulu, maka kita kena tahu juga sirah, sejarah hidup dia. Sebagai apa kita nak kenal dia, kan? Macam tuan-tuan jugalah, tuan-tuan belajar. Tuan-tuan belajar dengan ustaz segamat tu, tapi tak tahulah tuan-tuan belajar tak tentang sirah dia tu. Sirah dia tu. Sirah tu maknanya sejarah hidup dia tu, kan. Kita ni memang belajar je, panggil ustaz belajar gitu, kan. Tapi dekat kitab ni dia cerita tentang sedikit sebanyak mengenai ikutan kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dulu kita dah bahaskan apa yang telah dilalui oleh Imam Syafi'i. Malam ni kita nak sambung lagi apa yang disebutkan oleh ulama' dalam kitab tersebut. Dia kata begini, wa qala Ahmad ibnu Yahya, berkata satu orang yang namanya Ahmad ibnu Yahya. Siapa nama Ahmad ibnu Yahya ni tuan-tuan? Dia ni adalah satu orang yang orang yang hidup sezaman dengan Imam Syafi'i. Dia sezaman. Dan sahib Syafi'i, dia pernah bersahabat dengan Imam Syafi'i. Kira-kira dia pernahlah ikut kuliah Imam Syafi'i. Dia ni matinya, siapa dia kata? Yang dikatakan Ahmad bin Yahya ni mati pada tahun 251. Kira memang betul lah sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata dia? Ni kata dia melihat Imam Syafi'i ni. Dia kata kharaja Asy-Syafi'u yauman. Satu ketika Imam Syafi'i ni dia keluar rumah. Min suqi Qanadil. Pergi ke pasar yang jual lampu. Ni dia ceritakan siapa di Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ni pergi keluar rumah, pergi pasar yang tempat tu jual lampu. Jadi kira-kira Imam Syafi'i ni bukan duduk masjid surau je, bukan duduk ngajar, dia pergi juga pasar. Jadi tuan-tuan, fattabi'nahu, kata Ahmad bin Yahya ni tadi, maka kami ikut dia. Mana kami ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i pergi ke pasar. Fa idza rajulun yasiffahu ala rajulin min ahli ilmi. Jadi masa dia sampai dekat pasar, sampai dekat tempat orang jual lampu, maka ada satu orang lelaki sedang mencela ataupun mengata bodoh kepada orang lelaki yang ahli ilmu. Mana Imam Syafi'i ni tuan-tuan dia pergi ke pasar,
Tiba-tiba dekat pasar kedai lampu tu dia jumpa ada satu orang ni telah mencela satu orang. Dia dengar satu orang mencela satu orang yang dicela tu min ahlil ilmi. Orang ahli ilmu. Ataupun bahasa kita ni ulama lah, ustaz. Kan? Dia dengar ada orang tengah mencela orang yang baik, yang ahli ilmu. Maka kata Ahmad bin Yahya, faltafat asy-Syafi'i ilaina. Maka kami tengok Imam Syafi'i tiba-tiba dia berpusing mandang kami tu. Mandang orang yang ikut dia tu. Kan? Mandang orang yang ikut dia. Siapa dia? Ahmad bin Yahya tu lah. Dia pusing tengok orang yang ikut dia tu. Faqala. Maka ketika itu Imam Syafi'i pun berkata, Nazzahu asma'akum anistima'il khina. Dia kata, bersihkan telinga kamu tu daripada mendengar kotoran. Itu kata Imam Syafi'i. Sebab tengah ada orang tengah maki orang, kan? Jadi Imam Syafi'i kata dengan orang yang ikut dia, nazzahu asma'akum, bersihkan pendengaran kamu anistima'il hina, daripada mendengar kotoran. Itu kata Imam Syafi'i. Kama tanazzahuna alsinatakum anin nutqi bih, sebagaimana kamu bersihkan lidah kamu daripada berkata benda-benda kotor. Kita kan mulut kita senang kata benda kotor. Macam tu juga telinga, jangan mendengar benda yang kotor. Tu kata Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i kata apa? Fa innal mustami' syarikul qail. Orang yang mendengar tu dia bersyarikat dengan orang yang berkata. Walaupun orang yang mendengar tu dia tak berkata, tapi apabila ada orang berkata kita dengar, kita sekali dapat dia punya, dia bersyarikat. Saham lah, senang kata tuan. Kalau baik dapat pahala, kalau tak baik dapat dosa. Maka dia kata apa? Dia kata fa inna safi, kerana orang bodoh tu, dia kata safi tu orang bodoh. La yanzura ila akhbasi syai' fi wi'aihi. Dia kata orang bodoh tu dia akan tengok benda-benda buruk daripada mangkuk dia. Tuan mangkuk dia kat mana mangkuk dia? Mangkuk kat telinga dia. Kan? Tu dia kata. Fa yahrisu an yufraghahu fi awiyatikum. Dia kata maka berusahalah kamu supaya mengosongkan mangkuk kamu tu daripada kotoran. Walau ruddat kalimatus safih, walaupun ada orang bodoh tu bercakap, maka kita punya telinga tu bersihkan daripada kata-kata dia. Ni kenyataan Imam Syafi'i, tuan-tuan. Maknanya Imam Syafi'i ni, tuan-tuan, memang alim betul lah. Tawaduk dia. Walaupun dia ada dengar orang tengah maki orang, tapi dia beritahu orang jangan dengar tu. Bersihkan telinga kamu daripada mendengar benda-benda kotor. Ni kata apa Imam Syafi'i. Betul lah Imam Syafi'i, tuan-tuan. Bila dia bercakap tu dia buat. Artinya orang duk maki dia tak dengar. Kalau kita lagu mana, tuan-tuan, kalau orang maki orang? Kan? Kita ulur leher tu tengok. Oh, siapa lagu tu? Kan dah ulur leher, tadah telinga pula. Ni tuan-tuan. Itu kita telinga, kan? Kita ni jenis manusia yang seronok dengan benda tak elok. Kan? Tuan-tuan, saya nak tanya sikit, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan keluar ni lepas kuliah ni tuan-tuan keluar, tiba-tiba tuan-tuan tengok ada anak dara berjalan pakai kain belah. Tuan-tuan tengok seronok ke sedih? Seronok ke sedih? Sedih kan, tuan-tuan? Kok menangis? Dah, ini nak sebut naluri manusia, kan tak? Naluri manusia. Inilah kata Imam Syafi'i, dia tahu dah. Dia tahu perangai manusia ni, dia memang benda-benda yang agak-agak menyeronokkan tu, walaupun tak elok, orang tu seronok tengok. Sebab tu Imam Syafi'i kata jaga telinga kamu tu. Walaupun kamu tak bercakap, tapi kalau dengar percakapan orang, kamu sama dapat saham dia tu. Jadi tuan-tuan, hak telinga kita, tuan-tuan tengok setengah orang, ni setengah orang tuan-tuan kalau dia pakai serban. Tuan-tuan tengok setengah orang kalau dia pakai serban. Ada setengah orang dia pakai serban, dia tutup telinga dua-dua tu. Dia tutup dua-dua. Tuan-tuan tengok. Kan? Antara orang yang biasa pakai serban tutup telinga dua-dua ni, tuan-tuan tengok Ustaz Don pakai serban. Ustaz Don Daniel ataupun Ustaz apa satu lagi tu yang namanya Tuan Padang tu. Kan? Dia kalau pakai serban tu, dia tutup dua telinga tu.
Ada pula setengah orang, dia tutup sebelah telinga. Sebelah telinga je dia tutup. Sebelah tak tutup, sebelah tutup. Itu tuan-tuan tutup telinga lagu tu pakai serban, itu ada tanda dia. Ada maksud dia. Yang tutup dua-dua tu dia tak nak dengar cerita yang bukan-bukan. Sebab tu dia tutup tu. Dia tutup dia. Kemudian hak tutup sebelah tu, dia nak dengar hak yang baik sebelah. Sebelah tu dia tutup. Itu sebab orang pakai serban. Tapi masalahnya kita ni tuan-tuan, saya tengok malam ni, yang pakai serban 3 orang je pakai. Yang pakai serban tu 3 orang. Kan? Tu. Tak, ni cerita pakai serban. Tuan-tuan tengok orang tutup telinga. Kenapa? Sebab cerita Imam Syafi'i tu punya cerita. Nak jaga telinga. Antara cara nak tutup tu macam mana tuan-tuan? Nak bagi elok orang tak kata. Kalau tuan-tuan tutup tu, tuan-tuan sumbat dengan kapas, orang nampak sangat. Kan? Tuan-tuan tutup dengan kapas. Orang kata, kenapa tutup telinga dengan kapas? Aku malas tengok orang, dengar orang cakap, nampak sangat kapas tu tuan. Tapi kalau ikat dengan serban, orang tak nampak. Kalau nak tutup dengan earphone, tahu earphone? Itu lagi teruk tuan-tuan. Kan? Tu. Jadi tuan-tuan, kita ni kena jaga telinga kita ni, walau dia tak besar tuan-tuan. Tapi dia punya dosa besar tuan-tuan. Telinga kita ni dia tak besar. Dia kecil je. Kan? Tapi kalau dia tuan-tuan dengar orang cakap, dosanya besar. Tu kata Imam Syafi'i, bersihkan telinga kita. Jangan dengar benda yang bukan. Agak-agak senang ke tuan-tuan nak bersihkan telinga. Tuan-tuan kita tanya muslimat orang perempuan. Kalau dia semayang tu, dia pakai telekung tu, satu, tutup telinga dah. Lepas tu dalam tu pakai skap lagi tu. Pakai skap, pakai telekung. Kan? Cuba tanya tuan-tuan, kalau dia time pergi ke kenduri ataupun pergi ke Yasin, dia pakai sama juga. Pakai skap dalam, pakai telekung. Tapi nanti balik, dia punya cerita membawang sampai ke rumah. Walaupun telinga tu tutup tuan-tuan. Sebab tu tutup telinga tak boleh percaya juga. Jadi nak betulkan telinga tu, kena ada jati diri. Kena ada ilmu. Kena ada usaha. Kena ada niat. Kalau tak ada tuan-tuan, pakailah serban tebal mana pun, tadah gitu juga telinganya tuan-tuan. Kan? Nak jaga telinga bukan senang, tapi dia akan dipersoal besok depan Allah Ta'ala. Baik. Kemudian kata Imam Syafi'i, ini cerita Imam Syafi'i lagi, nak gambarkan kenapa orang ikut dia tu. Sebab perbuatan dia tu. Dengar benda yang tak elok pun dia tak nak. Kan? Itu Imam Syafi'i. Bukan Haji Syafi'i itu tuan. Imam Syafi'i. Jangan tuan-tuan samakan dengan Haji Syafi'i. Lain. Ni pun saya sebut nama Haji Syafi'i pun bukan kena mengena dengan tuan-tuan kalaupun ada nama yang sama. Tak, saya sebut je. Janganlah tuan-tuan pula tengok tadi ada pula nama Haji Syafi'i. Apalah tuan apa ustaz ni asyik sebut nama aku pula, bukan. Itu saja nak buat perbezaan. Okey. Dia kata begini, wa qala Syafi'i. Dalam kitab ni kata, berkatalah Imam Syafi'i. Dia kata apa? Katabal hakimu ila hakim. Dia kata ada satu orang hakim tulis surat kepada hakim juga. Maknanya member hakim dengan hakim tulis surat. Yaqulu, dia kata dalam surat dia, qad utita ilman fala tadnusu ilmaka bizulmati dzunub. Apa dalam surat tu dia tulis tuan? Dia kata engkau dah diberikan ilmu. Engkau jangan kotorkan ilmu engkau dengan kegelapan dosa. Jadi orang yang ada ilmu ni tuan-tuan, dah lah ada ilmu tu duk bersih. Jangan kotorkan ilmu tu dengan dosa. Fatabqa fi zulmati yauma yas'a ahlul ilmi binuri ilmihim. Maka dia kata kegelapan dosa tadi tu, dia akan ikut ahli ilmu tu bila nur ilmu mereka itu keluar besok. Ibaratnya macam ni tuan-tuan. Ilmu ni kan cahaya. Tiba-tiba kita buat benda tak elok. Nanti dia punya cahaya tu ibaratnya bahasa kita kata apa? Capuk-capuk. Tahu capuk-capuk tuan-tuan? Istilah Melayu capuk-capuk apa dia punya tuan-tuan? Belang-belang. Tuan-tuan. Dia tak terang lagu ni. Kan? Dia ada jenis yang lampu dah nak rosak tu. Tu. Jadi ilmu ni tuan-tuan dia cahaya. Kita ni memang tak nampak. Nampaknya bila? Besok hari kiamat. Macam contoh tuan-tuan semayang tadi,
masing-masing kan sembahyang tu, tuan-tuan sembahyang kan ambil sembahyang. Dalam hadis Nabi kata, orang ambil sembahyang ni dia punya tangan, kaki, muka semua bercahaya. Tapi hari ni kalau tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan tengok muka bercahaya tak? Tak nampak. Kalau gelap-gelap jugalah. Kan? Kalau gelap-gelap juga. Tapi yang saya nak sebutkan, oleh kerana Nabi kata, inna ummati yud'au yaumal qiyamah ghurral muhajjalin min akhir wudu. Umat aku besok di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah, muka dan tangan kakinya bercahaya kesan daripada air wudu. Jadi kira-kira yang saya nak fahamkan gini, kalau tuan-tuan ambil wudu tu tak betul, agak-agak cahayanya besok ke mana? Cahaya dia. Kan? Kalau kita ambil tak betul, besok di hari kiamat cahayanya pun pelik-pelik juga. Kan? Cahayanya apa orang panggil tadi? Capuk-capuk tuan. Tu. Maknanya apa istilah lain tadi sebut? Belang-belang. Tu tak sempurna tu. Kan? Tuan-tuan cuba duk tengok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duk nak pilih orang, muka, dia mesti muka putih. Tapi kalau muka berpanau tuan-tuan pilih tak? Duk capuk sana, capuk sini kan? Ataupun istilah tu duk belang sana, belang sini, tak. Kita dalam milih nak lawa pula tu. Tapi kita beribadat tak cantik. Tu yang nak kena jaga-jaga. Baik. Jaga-jaga tuan-tuan Kita ni buat amal, dia akan jadi cahaya. Jadi cahaya itu terang sungguh-sungguh. Jangan cahaya ni tuan-tuan besok berbelang-belang cahaya dia. Kan? Kalau dekat dunia itu lampu hari raya belang-belang tak apa. Kan? Tapi hari akhirat besok amal kita duk belang sana belang sini tu masalah. Kan? Tu. Kemudian dia kata apa? Wa amma zuhdu. Adapun zuhud itu, kata Imam Syafi'i. Ini pandangan Imam Syafi'i. Faqad qala rahimahullah, berkata Imam Syafi'i, man qala innahu jam'u baina hubbi dunya wa hubbi khaliqiha faqad kadzaba. Kata Imam Syafi'i, dia kata siapa-siapa mengumpulkan cinta dunia dengan cinta Tuhannya. Kata Imam Syafi'i, dia kata man innahu jama'a baina hubbi dunya wa hubbi khaliqiha. Dia kata sesungguhnya siapa-siapa yang kumpul cinta dunia dengan cinta Tuhannya. Dia cinta Allah, tapi dalam masa yang sama dia cinta dengan dunia. Kata Imam Syafi'i, faqad kadzaba, pembohong tu namanya. Imam Syafi'i kata pembohong. Jadi kalau kita cinta Allah Ta'ala, maknanya kita tak cinta dunia. Kita tengok bukti. Tuan-tuan baca sejarah Nabi. Baca sejarah Nabi. Makhluk yang paling mencintai Allah, Nabi tu. Sebab gelarannya Habibullah, kekasih paling mencintai Allah. Tuan-tuan tengok Nabi tu dalam kehidupan dunia lagu mana? Nabi tu. Dia tu makhluk yang paling cinta dengan Allah. Tapi dia tidak cinta dengan, sebab tu tuan-tuan tak pernah tengok rumah tinggalan Nabi. Tuan-tuan pergilah Madinah, cari rumah tinggalan Nabi, tak jumpa. Kebun yang dia tinggalkan pun tak jumpa. Rumah dia pun tak ada. Sebab dia bukan cinta dunia. Tapi cuba tuan-tuan tengok, kalau orang sekarang mati, ada tak rumah tinggal? Ada lagi. Kan? Harta ada lagi. Bini ada lagi. Kan? Tapi Nabi tak. Itu orang yang betul-betul cinta. Dia dunia dia tinggalkan sungguh-sungguh. Cuma kalau tuan-tuan baca sejarah Nabi nak meninggal. Nabi nak meninggal ni dia teringat tuan-tuan, ada duit yang disimpan. Dia panggil Sayyidatina Aisyah. Duit yang dia simpan tadi tu suruh keluarkan. Masa dia nak meninggal tu dia ingat. Duit tu bernilai 7 dinar. 7 dinar aja tuan-tuan. Bukan 7 bilion tuan-tuan, 7 dinar. 7 dinar. Ini tuan-tuan baru 7 dinar. Nabi masa tu Nabi tengah nak meninggal, sakaratul maut. Jadi dia beritahu Aisyah, kau ambil duit tadi bagi kat aku. Maka Aisyah pun ambil berikan Nabi. Nabi suruh panggil Sayyidina Ali. Panggil Sayyidina Ali, suruh sedekahkan duit 7 dinar tu kat orang lain. Tu Nabi tuan-tuan. Maknanya apa? Mati tidak bawa harta. Itu Nabi. Cinta dia dengan Allah Ta'ala sehingga dunia ni tak ada dekat diri dia. Kalau kita tuan-tuan mati, apa yang tinggal? Harta kita. Berebut anak kita tuan-tuan. Rumah kita tinggal banyak.
tak macam Nabi. Itulah yang nak menunjukkan cinta Allah Ta'ala. Kata Imam Syafi'i, kalau orang tu cinta Allah tapi dalam masa yang sama dia cinta juga dengan dunia, itu bohong. Satu pembohongan. Tuan-tuan faham tak maksud ni? Faham tak tuan-tuan? Tuan-tuan kena faham makna cinta. Hubud. Tuan-tuan jangan kata orang yang cinta Allah Ta'ala tu dia tak boleh kaya. Bukan maknanya miskin. Bukan tuan-tuan. Tapi cinta Allah Ta'ala ni dia tak boleh campur dengan cinta dunia. Dia tak boleh campur. Kita kan bukti dia apa? Tadi tuan-tuan masa tuan-tuan sembahyang maghrib, kan tuan-tuan mesti baca ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil alamin. Kan? Tak tahulah tuan-tuan perasan tak perasan tuan-tuan baca tu. Sembahyang aku, ibadat aku, hidup dan mati kerana kita, bukan kerana manusia. Bukan kerana dunia. Kita ni hidup mati kita pun kerana Allah Ta'ala. Sebab tu kata Imam Syafi'i, cinta Allah tak boleh campur dengan cinta, tak boleh campur dengan cinta dunia. Walaupun kita ni memang hidup berpijak dengan bumi, dekat dunia, tetapi kecintaan kita tak boleh campur. Jadi cara dia ataupun contoh manusia tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu contoh dia. Tuan-tuan jangan contoh ustaz. Ustaz pun kadang 2 kali 5 tak betul tuan-tuan. Kan? Sungguh tuan-tuan, jangan tuan-tuan nama ustaz ke boleh. Tak, Nabi tu contoh. Sebab tu Nabi manusia yang diakui. Ustaz belum tentu. Kan? Tuan-tuan tengok ada tak ustaz gila dunia tuan-tuan? Oh ada. Kan ada juga ustaz gila dunia. Maksud saya tuan-tuan gila dunia tu bukan dia tak boleh nak kaya, bukan. Tak, dia punya loba dengan dunia tu. Kadang-kadang tuan-tuan, dia punya priority tu lebih dunia pada akhirat. Kan? Lebih dunia pada akhirat. Cuba tuan-tuan seorang ustaz nak pergi kuliah ni. Tiba-tiba bini nak beranak. Agak-agak dia pergi kuliah tak? Bini nak beranak ni. Contoh, saya nak contoh. Bini nak beranak, dia nak kuliah. Agak-agak pergi tak pergi tuan-tuan? Pergi tak? Oh tak pergi. Padahal bini nak beranak. Beranak belum lagi. Baru nak. Belum beranak lagi. Tu tuan-tuan. Kan? Tu tuan-tuan. Kenapa? Kita takut. Ni kita takut. Tu. Kita kadang bimbang dengan dunia ni. Takut hilang. Takut hilang. Contoh lagi tuan-tuan. Kalau orang bawa kantong derma tu untuk pusing, agak-agak tuan-tuan berani tak kocek yang ada duit hari ni tuan-tuan keluar semua? Berani tak? Kalau ada duit, berani tak? Atau terfikir-fikir, aku ni kan bagi habis kan, apa pula tinggal kat aku? Kan? Tu nak sebut kenapa? Kita ni masih berkira, masih berkira-kira. Hati kita tu masih lekat lagi. Kita macam tak yakin dengan janji Allah. Padahal Allah Ta'ala kata, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang buat satu, Allah bagi 10. Agak-agak tuan-tuan yakin tak tuan-tuan, kalau tuan-tuan keluar duit tu, aku bagi 50, nanti dapat 50 tuan-tuan? 500. Kali 10 lah tuan-tuan, kali 10 mesti dapat 500. Tuan-tuan yakin tak tuan-tuan derma, hari ni aku bagi 50, lepas ni dapat 500. Yakin tak yakin? Nak letak yakin tu payah. Dalam kepala otak habis 50 aku. Tuan-tuan kan? Itu kenapa saya nak sebutkan tempat terlampau lekatnya kita dengan perkara tersebut. Padahal Quran kata buat satu dapat 10. Okey. Itu benda harta, benda duit. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, kita tukar dengan benda amalan. Tuan-tuan, Nabi kata, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Ni saya contoh, tukar harta tu dengan amalan. Nabi kata, siapa selawat dengan aku sekali, Allah selawat pada dia 10. Soalan saya, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yakin tak tuan-tuan dapat 10 selawat daripada Allah Ta'ala? Yakin tak? Tuan-tuan yakin memang Allah selawat. Kenapa? Kita yakin hak benda tu Nabi yang kata. Memang kita yakin. Jadi kita pun selawat rasa seronok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kira 100 kita sebut. Mana kalau 100 ni kali 10 dah dapat 1000. Yakin dah kita dapat 1000. Dalam bab kita beramal tadi tu, kita rasa seronok. Kan?
tapi cuba tukar yang 100 tu dengan duit. Agak-agak rasa apa tuan-tuan? Kan? Agak-agak rasa tak macam selawat kita baca tadi tu. Kalau selawat dah dapat 1000 kali dah Allah Ta'ala bagi. Kan? Kita yakin dah. Tukar pula dengan duit. 100 kali selawat tadi tukar dengan RM100. Kita keluar kat kocek kita, agak-agak senyum ke berkira-kira? Oh, kira-kira. Bukan keluar. Masa seluk tu pun dah kira-kira. Masa seluk tu. Kan? Ni RM10 ke RM1 ni? Kan? Belum nampak lagi. Baru seluk tu dah kira. Itu manusia tuan-tuan. Kenapa? Terlampau lekatnya dengan dunia. 3, saya bagi contoh. Kenapa tuan-tuan orang tidak bersiap sedia untuk mati? Kalau saya nak tanya tuan-tuan, tanya tuan pengusi. Kalau malaikat datang sekarang ni, dia kata, okey, aku nak ambil nyawa. Dah standby belum? Apa? Belum lagi. Berapa tahun tuan pengusi umur dah tu? Dia tanya kan? Pencen-pencen dah kan? Tapi kalau tanya, macam mana dah standby mati? Masing-masing, nanti dulu. Kan? Duk teringat bini muda lagi. Kan? Kemudian harta banyak lagi. Kenapa tuan-tuan kita tak ready? Sebab kenapa? Sebab kita dah terlampau lekat dengan dunia. Dah terlampau lekat. Tak percaya, saya bagi contoh. Tuan-tuan cuba tuan-tuan tanya rumah. Mina, kalau abang mati kau kahwin lepas ni? Ni contoh je, contoh. Tuan-tuan dia jawab apa? Macam pengusi, dia jawab apa? Bini kita. Kalau abang meninggal ni kau kahwin lah. Kau jangan tunggu-tunggu lah, kau kahwin lah. Habis dah kau kahwin. Agak-agak dia jawab apa? Dia kata, Allah bang, apalah bang ni, janganlah macam tu. Kan? Mesti dia kata, janganlah macam tu. Kenapa dia kata, janganlah macam tu? Kenapa? Sebab dia dah sayang kita. Dia dah peluk kita lama dah. Dah bergolek-golek dengan kita lama dah. Jadi kita ni, walaupun kita ni dah tua dah, gigi palsu, cubalah tanya, lepas abang mati kau kahwin. Dah dia kata, janganlah cakap macam tu bang. Tetap juga kata lagu tu. Kenapa? Sayang dia dah terlampau dah, kan? Tapi tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok, tuan-tuan mati betul. Kan? Mati betul. Bila tuan-tuan dah mati, kemudian isteri kita tu tadi yang kata, Allah bang kan? Tiba-tiba pengusi datang. Seorang aja. Kan dia mula-mula. Kan? Seorang aja. Contohlah tuan-tuan. Contoh. Agak-agak lama-lama tu macam mana tuan-tuan? Saya memang seorang. Ada apa-apa ke Ji? Jadi maknanya tuan-tuan, yang dia punya sayang tu, kejap je. Rupa-rupanya bila tak ada depan mata, dah berubah dah manusia tu. Tu yang manusia. Tapi sebab dia tak boleh tu kenapa? Sebab benda ada depan mata. Cuba kalau tak ada depan mata. Cuba tanya tuan-tuan. Bini datang. Bang, kalau saya mati, abang nikahlah lagi. Kan? Apa agak-agak tuan-tuan jawab? Apa dia? Dia akan jawab gini. Buat apa tunggu kau mati? Masa kau hidup lah bagus. Saya nak contohkan saja. Ni manusia dengan dunia. Sungguh tuan-tuan. Manusia dengan dunia. Jadi itulah kata Imam Syafi'i. Dia kata tak mungkin dikumpulkan cinta Allah dengan cinta dunia. Kalau orang kumpul dia kata aku cinta dengan Allah tapi cinta dunia, tu pembohong. Kata siapa? Imam Syafi'i kata. Kata Imam Syafi'i. Tuan-tuan pernah tak pergi ke makam Imam Syafi'i? Tak pernah saya diizin oleh Allah Ta'ala dapat pergi. Dapatlah pergi dekat Mesir makam dia tuan-tuan. Dia ni kalau ikutkan sejarah, dia lahir dekat Gaza Palestin. Daripada Gaza ni, kemudian dia pergi ke Mekah. Mak dia bawa ke Mekah, hidup dekat Mekah. Lepas hidup kat Mekah, belajar dengan orang Mekah, dia belajar pula dekat Madinah dengan Imam Malik. Lepas dengan Imam Malik, dia pergi pula Iraq, belajar dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Lepas daripada dekat Iraq tu, dia balik semula kat Madinah. Lepas tu dia pergi Iraq sekali lagi, kemudian dia pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir. Last lah dia pergi ke Mesir. Tuan-tuan kalau pergi ke Kahirah, dekat Kahirah, ibu negara Mesir ni, tuan-tuan akan jumpalah nanti satu tempat namanya makam Imam Syafi'i di belakang masjid Imam Syafi'i tu. Kalau biasa pernah saya pergi dulu tuan-tuan, nak pergi ke kawasan tu, dia mesti jumpa makam tok guru dia dulu. Nak pergi situ.
pergi makam tok guru dia, Imam Waqi' namanya. Jumpa makam tok guru dia dulu, ke depan sikit baru jumpa masjid Imam Syafi'i. Pergi ke belakang masjid tu, jumpalah makam Imam Syafi'i. Bersebelahan dengan satu lagi makam, namanya anak muridnya Imam Zakaria Al-Ansari. Dekat belakang tu, yang sama, tak jauh daripada situ. Sebelah kepada makam Imam Syafi'i ni tuan-tuan, dululah saya pernah pergi, ada orang bawa tu tuan-tuan, pergi tunjuk kat situ, ada satu apa orang kata tempat apa dipanggil ni, kapet ni dekat kawasan tu lah, sebab kawasan tu boleh duduk, boleh birit, boleh apa. Kapet sebelah dekat makam tu orang buka, orang kata apa? Tapak kaki Nabi SAW. Itu dekat makam Imam Syafi'i lah. Tapi kalau pergi makam Imam Syafi'i ni, dia kena bawa duit banyak. Kenapa? Orang minta sedekah ramai. Itu di Kairah. Dia mati dekat Mesir. Dan pandangan dia masa dia di Mesir inilah yang dijadikan pandangan ikutan oleh seluruh umat dunia yang pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan dia lah. Sebab kenapa? Pandangan dia di Mesir dipanggil kaul jadi dalam pandangan Imam Syafi'i. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita belajar ilmu, kita belajar ilmu dengan mana-mana tok guru, kalau sepanjang masa belajar tu, tuan-tuan tengok, dia bercakap begini, kita boleh pakai yang dia cakap tu tuan-tuan sebelum yang dia mati. Perkataan sebelum pada dia mati. Kenapa? Mungkin masa awal dia bercakap sampai belum pada mati, ada perubahan cakap dia tu. Ada perubahan. Sebab tu Imam Syafi'i ni tuan-tuan, dia ada qaul qadim dipanggil. Qaul qadim ni yang dia cakap dulu dekat Iraq. Dia jumpa dengan Imam Abu Hanifah, jumpa dengan anak murid Imam Abu Hanifah, apa yang dia belajar dengan Imam Malik, maka dia buat satu ijtihad. Imam Malik ni ahli hadis, Imam Abu Hanifah ni ahli ra'yi. Dia kumpul pandangannya, jadilah qaul qadim. Tapi bila dia pergi ke Mesir, dekat Mesir ni tuan-tuan, ada sahabat-sahabat Nabi. Bermakna kat sana ada hadis-hadis yang dia tak dengar dekat Madinah, dia tak dengar dekat Iraq. Dekat Mesir ada satu masjid namanya Masjid Amru Ibn As. Kalau tuan-tuan pergi kat Mesir, ada Masjid Amru Ibn As. Maknanya masjid tu ada, artinya makam sahabat pun ada. Kemudian dekat Mesir ni ada makam namanya Abi Darda. Dekat Iskandariah, tengah-tengah jalan raya. Itu pun sahabat Nabi. Jadi apabila Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dia ambil pandangan ataupun apa yang diriwayatkan oleh sahabat, maka digabungkan apa yang telah dipaham dulu jadi satu fatwa, namanya qaul jadid. Pandangan baru. Kan? Pandangan baru. Jadi kita pakai ni pandangan barulah. Pandangan Imam Syafi'i. Cuma dari itu saya pernah tanya tuan-tuan. Tuan-tuan ni ikut mazhab Syafi'i, pernah tak belajar kitab Imam Syafi'i itu sendiri? Ada tuan-tuan kat sini? Sini belajar fiqh kitab apa? Ada belajar fiqh tak sini? Pengusi? Tak ada. Tak ada Sini belajar kitab apa sini? Kat sini? Tak tahu? Tu yang masalahnya tuan-tuan. Sebab tuan-tuan ni memang jenis belajar orang hebat-hebat tuan-tuan. Jenis kitab tak ada. Kan belajar jenis orang hebat-hebat, kitab pun tak ada. Saya nak sebut tuan-tuan, kitab yang saya pakai ni adalah tulisan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali ni mazhab Syafi'i. Kan? Pandangan ijtihad daripada mazhab Syafi'i. Kitab yang saya guna. Cumanya bila kita belajar Ihya ni, kitab Ihya Ulumuddin, mukhtasar dia ni, maka kata ulama-ulama lah yang mutaakhirin, dia kata ini cara memahami tasawuf muamalah dipanggil. Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali ni tuan-tuan, dia punya kaedah tulisan dia tasawuf muamalah. Kaedah tasawuf muamalah. Dia tak serupa dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi ni dipanggil tasawuf mukasyafah. Dia lain. Lain pun satu jalan jugalah tuan-tuan. Kan? Tapi yang ini Imam Ghazali, dia tulis apa orang panggil tasawuf muamalah. Itu kaedahnya. Kira-kira tuan-tuan, kalau kita baca kitab ni sampai habis, ilmu yang ditulis dalam kitab tu memada
untuk sebagai satu orang hamba Allah Ta'ala bagi hidup dia tu dengan ilmu yang ada cukup dah. Cuma kita ni ngaji tak ada kitab. Itu jadi masalah. Saya hari tu ada bagi juga PDF kepada pengurusi. Entah tak tahu, tengok tak pegang pun. Tuan-tuan tak pegang pun. Sebab tuan-tuan nak beli tu payah kitab tu. Saya berikanlah PDF tu supaya kongsi. Saya tengok masing-masing pun tak buka. Kena ustaz juga yang cerita tuan-tuan. Tu yang kadang-kadang saya ada rasa malu sikit, segan sikit tuan-tuan. Kenapa? Tuan-tuan tengok, kalau ulama-ulama belajar mana ada kitab. Jadi dia tak ada kitab, dia main dengar aje. Kan? Tu je. Tu yang saya respect tuan-tuan tu. Tapi ingat tuan-tuan, Imam Syafi'i kata, mencintai Allah tak boleh campur dengan mencintai dunia. Jadi tuan-tuan, bila tak boleh campur tu, artinya kita hidup atas muka dunia. Kita berpijak atas bumi. Jadi nak lalu tu lagu mana? Maka di sana ada satu hadis Nabi kata gini. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Itu kaedah dalam hadis. Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kamu jadikan dunia itu tempat asing bagi kamu. Aw abirus sabil, ataupun macam orang munafik, macam orang musafir. Ada dua kaedah yang disebut oleh Nabi. Tadi saya sebut tuan-tuan, cinta Allah, cinta dunia tak ada campur. Jadi kita ni pula nak mencintai Allah, kaki pijak bumi. Kaki pijak dunia. Jadi nak lalu dunia tu lagu mana? Maka Nabi kata dalam hadis, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kamu kena jadikan dunia ni macam tempat asing. Dan au abirus sabil, atau macam orang musafir. Tuan-tuan kena bayang dua benda. Ni formula Nabi kata. Satu, tempat asing. Itu sebab Pak Imam bila baca khutbah, dia pesan dah tiap Jumaat. Apa dia kata? Dunia tempat tumpangan buat sementara, akhirat kekal selama-lamanya. Walal akhiratu khairul laka minal. Tu Quran kata, tu bahasa Quran lah. Bahasa Melayunya tu, dunia tempat tumpangan buat sementara, akhirat kekal selama-lamanya. Tapi tuan-tuan, bila tengok ayat tu, Pak Imam baca tiap Jumaat, orang cari akhirat ke cari dunia? Dunia juga. Pagi, petang, siang, malam. Kan? Cari dunia. Akhirat kurang. Akhirat ni sikit-sikit aja. Semayang. Habis salam, hilang. Ngaji ataupun kuliah. Dengar sekejap sambil tidur. Dengar sekejap. Dia tak macam kita, tuan-tuan duduk warung. Tak itu tuan-tuan. Tuan-tuan duduk warung ada ke? Tuan-tuan orang nunggu nasi lemak dia tertidur ada tak? Duduk warung. Kan? Duduk warung. Ataupun nanti ni tuan-tuan lepas tahlil ni ada makan ke? Ada kan? Tuan-tuan tengok orang ada nasi itu ada tertidur tuan-tuan. Tak ada. Yang tertidur ni kalau orang kuliah tu tempat tidur dia. Tu beza. Ni saya nak bezakan apa? Orang kerja dunia dengan kerja akhirat lain. Cara dia lain. Jadi Nabi kata apa? Kena jadikan tempat asing ataupun orang musafir. Jadi nak faham orang musafir tu macam mana? Tuan-tuan tengok. Orang musafir kalau dia kaya tuan-tuan, ada kereta empat, dia bawa empat-empat ke? Dah, bawa satu je. Kan? Dia bawa satu, dia tak banyak. Kalau dia ada duit bilion tuan-tuan, dia bawa ke musafir semua. Dah sekadarnya. Sekadarnya je. Jadi artinya apa? Dunia ni tempat musafir, maknanya ambil sekadarnya saja. Jangan lebih. Jangan lebih-lebih. Ambil sekadarnya saja. Habis kalau kita kata ambil sekadarnya, orang kaya tu lagu mana Ustaz? Kaya boleh. Sahabat Nabi ramai yang kaya. Tapi macam mana dia guna kekayaan tu? Tu gaya dia guna kekayaan tu. Kaya boleh. Kita kalau saya umpamakan musafir tu ambil yang perlu. Maknanya mungkin kita akan tanya, tak boleh kaya ke? Boleh. Sahabat Nabi lagi kaya. Kan? Tapi macam mana cara dia guna kekayaan tu? Tu. Beza dengan kita guna kekayaan. Kan? Tuan-tuan tengok. Kita ada kereta dengan ada motor. Kita pergi masjid pakai kereta ke pakai motor? Tu kan? Pakai motor. Kereta ada tu. Kan? Kereta duduk rumah. Kan? Motor pakai. Alah Ustaz, saya bukan jauh no. Saya dekat no dengan surau. Nak bawa kereta macam tak kena. Kan? Tu. Saya jawab ginilah tuan-tuan. Allah Ta'ala kata apa? Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Tu Quran kata. Kami akan tulis apa juga
Kat sana qaddamu, apa yang dia langkah tadi tu, berjalan dan kesan-kesan langkah dia. Jadi kira-kira tuan-tuan kalau rumah dekat, tuan-tuan cuba tengok, bawa motor dengan bawa kereta, mana lebih besar pahala dia? Mana satu? Motor dengan kereta, mana lebih besar? Dan hadis Quran kata kami tulis langkah dia tu dan juga kesan-kesannya. Jadi bawa motor dengan kereta, mana lebih besar? Kereta, tuan-tuan, kereta. Jadi kena bawa kereta pergi surau, tuan-tuan. Masjid kena bawa kereta, jangan tinggal kat rumah. Apa dia? Tempat parking. Parking tu kosong belakang tu. Jangan tengok kat luar tu, kat belakang tu kosong, tuan-tuan. Kan? Tu bawa kereta. Kenapa alasannya? Kalau bawa motor tayar 2, kalau kereta tayar 4. Tu banyak pahala dia. Kita pula jenis memang nak cari pahala banyak. Kan? Walau dekat. Tuan-tuan, habis tak dekat payah sangat. Lagi bagus tuan-tuan nak cari pahala. Kalau tuan-tuan faham Islam, tuan-tuan tengok ni cara orang faham Islam. Tuan-tuan tengok kenapa dalam hadis Nabi kata kalau orang nak sembahyang raya, ni sembahyang raya, dia kena pergi jalan lain, balik jalan lain. Kan? Itu sunnah jalan hari raya. Pergi jalan lain, balik jalan. Sebab kenapa tuan-tuan? Nak pahala banyak. Nak pahala banyak. Pergi jalan lain, keluar jalan. Jadi tuan-tuan, kalau buat kereta, nak pahala banyak, tuan-tuan walaupun sebelah rumah, tuan-tuan jangan terus parking. Round dulu tuan-tuan. Pergi kat taman tu. Niat nak pergi surau, tapi round dulu. Round tu kenapa? Niat surau. Jadi jauh dapat pahala. Tu. Kenapa saya kata macam tu? Dalilnya macam ni. Tadi, ayat tadi tuan-tuan, sanaktubu ma qaddamu wa asarahum. Ayat ni turun pada zaman Nabi. Iaitu apabila ada sahabat Nabi, dia beritahu dengan Nabi, dia nak pindah rumah dekat dengan masjid. Nak pindah dekat dengan masjid. Jadi tuan-tuan, ayat itu turun. Bila ayat itu turun, bermakna sahabat faham. Bila Allah Ta'ala kata catit, artinya, tak apalah jauh pun. Yang penting, pergi tu. Sebab langkah banyak, dapat pahala. Jadi, bila ada sahabat dengar ayat ini turun, ada yang nak pindah lagi jauh. Pindah lagi jauh. Supaya langkah boleh. Seperti siapa? Satu sahabat namanya Sauban bin Bujudud. Rumah dia dengan masjid tu, dia punya jauh pergi daripada masjid sampai rumah waktu duha. Tuan-tuan. Waktu duha. Dia punya perjalanan tu Sauban bin Bujudud. Artinya apa? Bila dengar je ayat tu, dia pindah jauh lagi. Tuan-tuan agak lepas ni kalau dah dengar nak pindah, kan tak duduk itu je. Ini contoh lah tuan-tuan. Kenapa? Sahabat-sahabat ni dia loba. Loba untuk buat amal. Itu yang dia sanggup tuan-tuan. Dia buktikan cinta dia dengan Allah Ta'ala. Dia tak cinta dengan dunia. Dia cinta. Saya contohkan lagi tuan-tuan. Ni cinta dengan Allah yang diturunkan ayat Quran. Contoh gini. Kan tuan-tuan dengar selalu ayat ni. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ayat ni cerita perumpamaan orang yang berderma seperti mana tangkai padi yang 7 jadi 7 tangkai jadi 700. Kan? Ayat ni turun tuan-tuan kepada Nabi. Ceritanya apa? Ceritanya nak pergi perang Tabuk. Masa nak perang Tabuk. Jadi nak perang Tabuk ni tuan-tuan, perang Tabuk tu pula perang terakhir Nabi. Perang terakhir Nabi. Tahun yang ke-9. Lawan Rom. Waktu musim panas. Keadaan sahabat susah. Pertembungan antara kehendak diri dengan kehendak agama. Kenapa tuan-tuan pertembungan antara kehendak diri dan kehendak agama? Tahun yang ke-9, musim panas, waktu menuai buah kurma. Nabi ajak perang. Agak-agak nak pergi mana satu tuan-tuan? Kebun, kehendak diri. Perang, kehendak agama. Nak pergi mana satu? Jadi tu dipanggil pula tahun tu tahun yang susah. Jadi tuan-tuan, masa tu bila Nabi nak pergi perang, Nabi minta sahabat keluarkan derma. Jadi datanglah beberapa orang sebelum ayat tu turun. Pertama datang Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar datang jumpa dengan Nabi, dia bagi semua kepada Nabi SAW. Nabi tanya, ma'am sakta wara'aka li ahlika. Dia kata, apa kau tinggal untuk anak bini kau? Maka Abu Bakar kata, iddatullah wa iddatul rasul. Aku tinggalkan Allah Rasul saja.
Tu Abu Bakar. Harta dia bagi semua. Agak-agak boleh tuan-tuan lagu tu? Boleh tak? Kita tuan-tuan, tak, ini soal iman. Cinta Allah tadi tu dengan cinta dunia. Dia cinta Allah Ta'ala. Abu Bakar ni bagi semua. Sayyidina Umar datang tengok Abu Bakar macam tu. Sayyidina Umar tuan-tuan, dia nak buat macam Abu Bakar, dia tak mampu. Dia bagi separuh. Dalam riwayat mengatakan Sayyidina Umar ada 8,000 dirham. 8,000, dia bagi separuh. 4,000 dia bagi. Agak-agak tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada 8,000 ringgit, tuan-tuan bagi 4,000. Agak-agak bagilah tuan. Apa dia? RM50 je, bukan RM50 tuan-tuan. Nak korban tiap-tiap tahun payah. Tuan-tuan, nak korban tiap-tiap tahun payah. Kan? Sahabat Nabi sekali minta je nak perang tu. Bukan tiap-tiap tahun tu, nak perang. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, peperangan zaman Nabi, kalau tuan-tuan baca, masa Nabi dekat Madinah, tiap tahun perang. Lebih kurang tiap tahun perang. Bila tiap tahun perang, tiap tahun mesti minta. Kan? Tiap tahun mesti bagi. Tu sahabat Nabi SAW. Dan dia bagi bukan sikit-sikit. 8,000 dirham bagi 4,000. Itu tuan-tuan, separuh. Datang pula Sayyidina Osman. Osman dalam riwayat tuan-tuan, ada banyaklah riwayat. Antaranya dia datang, dia bagi, setengah riwayat kata 700 ekor unta. Siap dengan peralatan perang. Ada setengah riwayat kata 1,000 ekor unta. Tuan-tuan bayang, kalau kira untanya saja, kalilah tuan-tuan dengan harga sekarang. Kalau sekarang harga unta tu 12,000, sekarang kalilah kalau 1,000. 1,200,000. Itu nilai sekarang. Lepas tu dia ambil 1,000 dinar, bagi lagi kat Nabi SAW. Itu Sayyidina Osman. Itu tuan-tuan. Perang Tabuk, perang terakhir Nabi, tahun ke-9. Apabila Sayyidina Osman bagi macam tu, Allah Ta'ala turunkan ayat, Masalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Turun ayat ni waktu pagi. Waktu pagi. Maka bila turun ayat ni membenarkan tindakan sahabat-sahabat Nabi, juga Sayyidina Osman, maka Nabi pun menyatakan satu kenyataan. Kenyataan ni memang biasa di sebuah sirah. Dia kata apa? Ma darra Utsman bima fa'ala ba'dal yaum. Utsman tidak akan kena mudarat selepas apa yang dia kena buat pada hari ini. Utsman takkan kena mudarat apa yang telah dia buat pada hari ini. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud kenyataan Nabi, Utsman tadi tu dermanya banyak. Dermanya banyak. 1,000 ekor siap peralatan perang dengan duit 1,000 dinar. Derma banyak dia tu, dia tak kena mudarat, artinya tak jatuh miskin. Walaupun dia berderma banyak, dia tak jatuh miskin. Bukti yang dia tak jatuh miskin, tuan-tuan buka dalam kitab Sunan Tirmizi, bab jilid yang ke-15, bab Kitabul Fitan, hadis nombor 1. Hadis nombor 1 duk cerita, ketiga Sayyidina Osman jadi khalifah, dia dikepung rumah dia oleh pemberontak. Nak bunuh Sayyidina Osman. Osman jadi khalifah, Sayyidina Osman. Nak dibunuh oleh pemberontak. Tetapi sejarah memberitahukan kepada kita tuan-tuan, Osman ketika itu tidak miskin. Masih lagi dalam sebagai orang yang kaya. Itu Sayyidina Osman. Bukti apa? Nabi kata tu. Derma dia banyak tadi tu tidak menyebabkan dia miskin. Kita tuan-tuan berderma kira-kira. Apa pula nanti aku lepas ni? Kan kita takut jatuh miskin. Saya bagi bukti kepada tuan-tuan. Saya bagi bukti kepada tuan-tuan. Bukti ni bukti depan mata. Macam tuan-tuan dulu bujang. Lepas bujang tuan-tuan kahwin. Kan? Lepas kahwin ada anak. Lepas ada anak ada rumah. Lepas ada rumah ada kereta. Lepas ada kereta ada kebun. Kan? Tuan-tuan makin bertambah ke makin kurang tu? Bertambah tak? Tuan-tuan sedekah hari-hari ke sekali-sekali? Mana pula sekali-sekali? Ni pengurusi tak faham betul lah. Kan? Saya bagi contoh tu. Mana pula sedekah sekali-sekali? Sedekah tu hari-hari. Bini kita makan hari-hari. Anak kita makan hari-hari. Tu kira makan hari-hari tu siapa bagi? Kita lah bagi tu. Bermakna kita bersedekah kepada anak isteri
Itu yang Nabi kata, ibda' binafsika summa ahlika summal ghair. Mulakan sedekah dengan diri kamu, kemudian ahli keluarga kamu, kemudian orang lain. Kita sedekah tu hari-hari. Hari-hari sedekah, tuan-tuan, makin miskin ke makin kaya? Tu. Bini kita makin besar, anak makin ramai, rumah makin besar. Kan? Tuan-tuan tengok orang dah tua-tua, dah pencen-pencen. Dia renovate rumah, makin besar makin kecil. Kaya mana ada miskin, tuan-tuan. Kesan apa tu? Derma tu. Sedekah tu. Kan? Tuan-tuan kira bukan sedekah sekali-sekali. Hari-hari yang sekali-sekali tu tabung saya tu sekali-sekali. Tu sekali-sekali. Tapi tuan-tuan buat sedekah hari-hari. Tuan-tuan jangan lupa tu. Kan? Yang hari-hari kita buat tu sebenarnya menyebabkan kita kaya. Tuan-tuan tak duduk seorang. Ada bini, ada anak, ada rumah, ada kereta, ada tanah. Kan? Itu tanda apa? Rezeki bertambah. Kesan apa? Kesan derma. Padahal tuan-tuan belanja duit tu makin lama kan makin habis. Tapi tuan-tuan tak perasan, kita belanja hari-hari tu rupa-rupanya tak habis-habis. Tak habis, tuan-tuan. Kan? Itu rahsianya. Sebab kenapa kita ni, tuan-tuan, tak nampak bab tu? Sebab kita tidak mengkaji. Kita tidak menilai dan kita tak memerhati. Kita perhati bila? Time ada tabung, kita letak. Masa tu kita rasa berderma. Padahal berderma hari-hari tu. Pagi, petang, siang, malam. Kena bini malas, lagi sakit kepala kita nak derma. Kan? Bini malas, bang, malam masak, pergi ke warung. Kena keluar duit. Kan? Itu sedekah tak sedekah? Sedekah. Tu. Tuan-tuan, masa bini ajak pergi warung, minta belanja, tuan-tuan rasa seronok ke rasa marah? Seronok ke marah? Seronok lah. Orderlah apa-apa. Ni abang, yalah kita punya anniversary kan. Minta lah apa nak kan. Apa dia? Dak lah maknanya. Minta apa, kita seronok kata kan. Seronok. Jadi tuan-tuan kalau malam ni tuan-tuan taruh duit tu, tuan-tuan kena seronok sama tuan-tuan. Kena seronok sama. Sebab kenapa? Cinta Allah, bukan cinta dunia. Tu tanda cinta Allah. Bukan senang, tuan-tuan. Tu sahabat Nabi, tuan-tuan, dia kaya, boleh kaya. Tapi dia punya cinta Allah Ta'ala, dia sanggup korbankan dia punya harta dia. Bahkan ada zaman Nabi, tuan-tuan, ni cerita, bukan harta, dia korbankan anak. Korbankan anak. Ada satu sahabat, tuan-tuan, anak dia 9. Tiap kali nak perang, dia hantar pergi. Kan? Last kali hantar, anaknya pun syahid juga. Nabi balik beritahu anak dia syahid. Maka sahabiah ni, sahabat perempuan, dia menangis. Kan? Selalu tak menangis. Ni balik ni menangis pula. Nabi tanya kenapa? Dia kata, Rasulullah, kalau dulu aku ni ada anak, aku hantar syahid. Aku seronok. Kenapa aku ada waris yang mati syahid? Tapi lepas ni aku tak ada nak hantar siapa-siapa lagi dah. Anak aku semua mati dah syahid. Tak ada lagi anak, tuan. Tu. Tak dapat hantar anak pergi berjuang, tuan-tuan, menangis dia. Gitu. Kita, tuan-tuan, anak tak pergi kuliah, selamba je. Bukan pergi berjuang, tuan-tuan. Tak pergi kuliah, selamba je. Tu, tuan-tuan. Tu sahabat Nabi dulu. Kan? Sahabat Nabi dulu. Jadi, tuan-tuan, kita kena ingat. Kan? Kita kena ingat tu. Cinta Allah dan cinta Rasul. Cukuplah kadar tu, tuan-tuan, malam ni. Sikit, walaupun tak banyak, tuan-tuan. Yang banyak nanti lepas isyak. Tuan-tuan makan tu kena banyak. Kuliah sikit aja. Kan? Moga-moga dengan sikit tadi tu, tuan-tuan dapatlah sikit kepahaman. Kadang-kadang ni, tuan-tuan, kita ni belajar banyak, tapi tak faham. Tapi belajar sikit senang faham. Kan? Belajar sikit aja senang faham. Belajar banyak, tak faham-faham. Okey, tuan-tuan. Ni ada orang tanya pula. Nak tutup aja, ada orang tanya. Ni cerita ni luar tajuk ni, tuan-tuan. Luar tajuk. Tajuk ni, tuan-tuan, sebab dia teringat. Saya ingat ni orang yang tanya ni, tuan-tuan, sebab dia teringat hari ni hari Malaysia. Hari ni 16 tak? Hari Malaysia. Dia ingat hari Malaysia. Sebab tu soalan dia macam hari Malaysia. Dia tanya macam ni, tuan-tuan. Saya baca soalan dia. Nanti saya jawab sikit. Ni soalan luar tajuk. Negara kita sebuah negara keseragaman kepelbagaian etnik, idealisme tasamu. Kan?
Bagaimana kita melihat menatijahkan cabaran sekarang ini dalam pelbagai etnik kaum? Macam mana kita nak serasikan walau dalam berbagai bangsa supaya nilai-nilai agama akidah normal hidup tetap dijaga? Kira-kira nak jawab lagu mana tuan-tuan? Kita jawab sikit lah tuan-tuan. Ni cerita masyarakat majmuk. Kan? Hari tu saya ceramah tuan-tuan dekat Seramat. Dekat kampung Gudang Garam. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan tengok live saya 2-3 hari sebelum ni dekat Facebook tuan-tuan. Kampung Gudang Garam, kan? Bukan sikit-sikit garam je, gudang terus. Jadi tuan-tuan, ni soalan ni lebih kurang soalan kat sana tuan-tuan, kan? Kat sana tu soalan bukan masa ceramah, masa makan. Masa makan. Ada satu orang ustaz tu tuan-tuan, dia makan dengan saya, dia tanya, "Ustaz, macam mana pandangan ustaz? Kita ni duduk kat Malaysia ni berbagai-bagai berbilang-bilang bangsa. Tiba-tiba ada satu orang tu dia kata dia kena jaga semua. Dia kena jaga semua. Semua tu maknanya masyarakat yang majmuk. Jadi bila berjaga semua tu dia nak kena bertolak ansur. Kan? Sebab nak jaga semua. Saya tanya dengan yang tanya tu, Haji maksudkan macam mana nak jaga semua tu? Kan? Nak jaga semua tu macam mana? Kata. Yalah, kita ada berbilang-bilang bangsa. Kalau kita ikut Islam, habis yang bukan Islam tu lagu mana? Oh gitu. Saya kata, Haji ni belajar sampai mana Haji? Saya cakap direct je tu. Kan? Sebab dia tanya masa makan. One by one. Jadi dia tanya kita ni ada berbilang-bilang bangsa. Jadi kita ni macam mana kita orang Islam, tiba-tiba kita Islam, yang tu yang bukan Islam tu lagu mana? Kan? Jadi yang saya nak sebut tuan-tuan, Allah Ta'ala yang menjadikan masyarakat tu majmuk, bukan manusia. Bukan Malaysia, bukan kerajaan Malaysia. Allah yang jadikan dia majmuk. Mana ayat dia? Allah Ta'ala kata dalam Quran, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Itu dalam surah Al-Hujurat. Wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki perempuan, lelaki perempuan kami jadikan kamu berbilang-bilang bangsa dan bersuku-suku puak. Lita'arafu, tujuannya untuk kenal mengenali. Artinya berbilang-bilang bangsa itu disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Tujuan berbilang bangsa itu untuk kita kenal dia. Kan? Okey, itu dalam ayat Quran. Realiti sejarah. Itu ayat Quran. Realiti sejarah. Masa Nabi hidup dekat Madinah, kita tahu dah Madinah tu orang Arab. Tapi kalau kita baca dalam sejarah, dekat Madinah tu ada orang lain daripada Arab. Siapa dia? Orang Yahudi. Yahudi Banu Qainuqa, Banu Nadir dan Banu Qairuzah. Selain kepada Muhajirin dengan Ansar. Itu dekat Madinah. Masa Nabi hidup. Artinya, masa Nabi hidup, masyarakat Madinah majmuk dah. Itu satu. Pertama saya sebut, majmuk tu adalah Allah sendiri yang nak. Nombor dua, realiti sejarah zaman Nabi. Baik. Realiti sejarah zaman Nabi, masyarakat majmuk, Nabi sebagai pemimpin. Madinah sebagai negara. Undang-undang Piagam Madinah sebagai undang-undang. Rakyatnya tadi saya sebut. Kemudian ada kedaulatan. Maka dijaga. Sebab tu ada perjanjian antara orang Islam, Nabi dengan orang Yahudi. Apabila Yahudi mencabuli perjanjian, berlakulah perang Khaybar. Perang Khaybar. Jadi tuan-tuan, masa zaman Nabi, masyarakat majmuk ada. Macam mana Nabi menepani situasi? Masyarakat majmuk boleh hidup secara bermasyarakat. Dinaungi oleh Islam. Tapi persoalan mengenai keyakinan, akidah, lakum dinukum waliya. Kamu agama kamu, aku agama aku. Itu tuan-tuan. Itu dari kepercayaan. Dia tak boleh kita tuan-tuan, kepercayaan kita nak nyamakan dengan kepercayaan orang bukan Islam. Mana boleh? Tuan-tuan ada hari raya Aidilfitri, Aidiladha, takkan tuan-tuan nak kongsi pacoy? Kan? Itu agama orang lain. Takkan tuan-tuan nak taip usam? Takkan tuan-tuan nak apa tu dipanggil? Lepas kongsi pacoy apa tuan-tuan? Apa? Bukan. Dia sembahyang hantu dia panggil apa? Cak Gome. Tu tuan-tuan. Jadi kita tak serupa dengan dia. Kan? Saya nak tanya tuan-tuan kita masyarakat majmuk dekat Malaysia, boleh tak hidup tuan-tuan? Boleh. Kan?
Islam dengan cara orang Islam, kan? Agama orang kafir dengan cara orang kafir. Tapi bila tuan-tuan nak beli beras, tuan-tuan pergi tak kedai? Pergi bermuamalah. Kita boleh bermuamalah cara Islam, ada kaedah muamalah, kan? Cuma tuan-tuan hari ni kita janganlah sampai menggambarkan Islam ni teruk, no. Sebab Islam ni tuan-tuan, dia memerintah bukan diperintah. Itu yang tuan-tuan kena faham konsep. Bahkan tuan-tuan kena faham, tuan-tuan tak boleh keluarkan ayat, payahlah satu. Tak boleh keluarkan ayat, oh tak sesuai lah. Tuan-tuan, yang jadikan kafir tu siapa? Allah Ta'ala juga. Yang jadikan Islam pun siapa? Ingat tuan-tuan, Allah tak reti ke antara kafir dengan Islam tu undang-undang dia dan peraturan dia? Tuan-tuan tengok dalam ayat Quran tu, kan? Kenapa pula kafir tu ada 4 kategori? Kafir tu ada 4 kategori. Kategori apa? Satu, kafir zimmi, musta'man, mu'ahad dengan kafir harbi. Tuan-tuan, kan? Tuan-tuan tengok kafir zimmi tu apa? Kafir harbi tu apa? Ini kan tuan-tuan kita tengokkan, kafir harbi ada yang kacau Islam tak? Kalau ada kacau Islam, maka tu dipanggil kafir harbi. Tuan-tuan, boleh faham tuan? Ni kejap lagi tuan-tuan aircon tak sejuk. Betul cerita pasal kafir ni tuan-tuan. Kafir zimmi dengan kafir harbi. Tuan-tuan tengok dekat Malaysia ni ada kafir harbi tak? Ada tak? Ada tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kenyataan Mufti Pahang. Kenyataan Mufti Pahang, dia tak pernah tarik balik kenyataan dia tu tentang kafir harbi. Tak pernah, tuan-tuan. Boleh faham, tuan? Yang ditujukan kat siapa? Tuan-tuan faham kan? Dia tak pernah tarik balik. Saya bukan mufti, tuan-tuan. Saya bukan mufti. Saya cuma nama Ustaz Ghazali je. Tapi saya ambil pandangan tu mufti tu. Kemudian tuan-tuan tengok fatwa kerajaan negeri, fatwa Majlis Agama Negeri Johor. Said Alwi, dulu punya mufti, tuan-tuan, kan? Dulu Johor lah. Dia ada 2 jilid, tuan-tuan, kerajaan negeri keluarkan fatwa dia tu. Saya, tuan-tuan, dapat 1 jilid lagi tak jumpa-jumpa, kan? Tu. Dalam tu ada sebut, tuan-tuan. Dalam tu. Jadi maknanya, tuan-tuan, kita duk tengok kafir tu kedudukan macam mana. Boleh tak kita hidup? Boleh. Tetapi tengok kafir tu kategorinya macam mana. Dia zimmi ke, dia mu'ahad ke, dia musta'man ke, dia harbi. Kalau dia harbi ni, tuan-tuan tengok, kafir harbi ni kafir yang boleh diperangi, kan? Tapi kita perang tak? Kenapa? Tu kena tengok dia punya ilah, asbab dia. Dalam sejarah Islam, kafir harbi ni boleh kita perang bila dia gunakan senjata. Bila dia dah mula pakai senjata, maka kita perang pakai. Tapi kalau dia tak perang pakai senjata, dia perang pakai hujah, maka kita kena perang pakai hujah juga. Kena lawan hujah. Jadi bila kena lawan hujah, dia benda tak betul, kita benda betul. Boleh ke tuan-tuan buat ayat yes man? Tuan-tuan, yes man boleh ke? Mana boleh? Sebab perang hujah ni mana boleh yes man? Tak boleh. Ataupun dalam bahasa Jawanya, nggih gitu. Tahu tuan-tuan? Yes man tu bahasa orang putih, bahasa Melayu, bahasa Jawanya nggih. Mana boleh? Cuba tuan-tuan tengok apa yang berlaku hari ni, kan? Kalau saya cerita tu yang saya kata aircon tak sejuk, tuan-tuan. Tuan-tuan. Tapi itulah realitinya. Kalau saya tak cerita pun bukan tuan-tuan tak tahu, kan? Tangan tuan-tuan dah biasa pegang handset. Quran sekali-kali, handset hari-hari. Tuan-tuan tahu punya, kan? Tuan-tuan tengok apa keputusan hari ni? Hari ni punya keputusan di Doha, kan? Saya kalau nak cerita dalam Malaysia ni bukan tak boleh, tuan-tuan. Nanti tuan-tuan berkerut dahi. Baik kita pergi luar negara lah, senang. Cerita luar negara. Doha, tuan-tuan. Dekat Qatar tu. Apabila Israel hentam Qatar, tuan-tuan. Kan? Dia nak bunuh Hamas. Tak dapat. Dia nak bunuh pemimpin Hamas. Tak dapat. Dia hentam Qatar tu. Orang tengah mesyuarat hentam. Kesan daripadanya, Israel telah melangkaui keadaan. Dia perang dengan orang Gaza. Dia dah mula perang dengan orang Arab kat luar. Kan? Bermakna dia mencabuli undang-undang antara bangsa. Itu orang Arab dah mula marah, kan? Arab, tuan-tuan tahulah Arab ni, Quran dah cakap lama dah, dia macam tu juga, tuan-tuan. Arab, kan? Ni saya sebut sikit, tuan-tuan, Ni contoh berita semasa. Ni kat Doha baru-baru ni. Kan? Pemimpin kita pun pergi ke Doha. Tuan-tuan boleh tengok dia cakap apa, kan? Tapi saya nak sebut contoh. Dekat Doha, resolusi Doha baru ni. Kan baru je ni, baru keluar. Jadi tuan-tuan, kesan daripada diserang macam tu, maka orang-orang pemimpin Islam pergi ke Doha mesyuarat. Nak buat lagu mana?
Kan? Daripada 57 pemimpin negara. 57 tuan-tuan, 57 pemimpin negara, kan? 29 daripada pemimpin negara tu ada hubungan dengan negara Israel. 57, 29, berapa peratus lah itu? 53%. Bayangkan tuan-tuan. Kan? Tu yang Nabi kata, la tattabi'unna sunanal ladzina man qablakum. Kamu, kata Nabi, umatku akan ikut jejak langkah orang dulu, secengkal demi secengkal, sehasta demi sehasta, hingga masuk lubang biawak pun dia ikut. Itulah dia orang Yahudi. Umat Muhammad akan ikut dia. Tuan-tuan tengoklah hari ni. Masa ketiga mana orang-orang Palestin kena bunuh, dia senyap aja. Bahkan bagi pula ruang angkasa, bagi kat Israel pakai. Tak gitu tuan-tuan. Tu contoh. Tiba-tiba dia kena serang, baru nampak leher dia. Ni bahasa kasar lah tuan-tuan. Baru nampak, kena serang baru nampak leher. Kan? Quran kata dah, lan tarda ankal yahudu wala nasara. Yahudi Nasrani memang takkan redha dengan Islam. Quran kata dah tak nak ikut Islam. Tuan-tuan, sejarah Arab ni tuan-tuan, tuan-tuan kena faham. Arab ni dia memang kuat. Apa dipanggil kalau bahasa kita tuan-tuan Asabiah. Asabiah. Tuan-tuan faham tak Asabiah? Asabiah ni semangat kebangsaan tu. Semangat bangsa tu. Tu dia kuat. Dalil kuat, tuan-tuan buka lah. Quran tu cerita pasal Aus Khazraj tu 200 tahun gaduh. Sampai turun ayat wa'tasimu bihablillahi jami'ah yang kita baca tu ayat dia. Kisah bergaduh dulu. Arab tu datang Islam baru dapat diislahkan. Quran sebut ayat wa'tasimu bihablillahi jami'ah tadi tu, ayat 103 ke 104 surah Ali Imran, cerita pasal Aus Khazraj gaduh dah hampir 200 tahun, datang Islam disatukan. Tuan-tuan, Islam menyatukan mereka. Hari ni dia pecah balik. Tandanya ikut Islam tak ikut Islam? Tuan-tuan tengok. Ikut Islam tak ikut Islam tuan. Hak yang nama Israel kecil je tuan-tuan. Tak banyak pun. Tapi negara Islam tuan-tuan apa jadi? Kan? Bila kena kat batang hidung barulah nak sadar tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan beberapa statement yang keluar. Masing-masing mengecam. Yang nak lawan betul Iran dia seorang. Iran kata tak ada tolak ansur. Bahasanya ialah peluru pepandu. Hak lain tu mengecam. Kan? Perlu putuskan hubungan. Perlu putuskan hubungan diplomatik. Jangan buat urusan perniagaan. Tu semua tu tuan-tuan. Tapi Iran kata jawapannya apa? Peluru pepandu. Tu Iran tuan-tuan. Iran jawapannya tu je. Dengan Yaman. Dengan Yaman. Ni tuan-tuan. Mesir baru nak bunyi, nak buat askar NATO. Faham tuan-tuan? Baru nak buat negara-negara Islam supaya bergabung, supaya buat satu ketenteraan untuk jaga orang Islam. OIC ada lama dah tuan-tuan. Kan? Tu. Bukan nak cakap tuan-tuan, itulah Nabi kata. Yang tuan-tuan bila keluar je berita tu, tuan-tuan kena tengok apa yang Nabi kata. Jangan semata-mata tengok berita. Itulah realitinya. Orang Islam mati dah. Kena tembak, kena bom dah. Dia orang baru nak kecam. Orang-orang apa tu? Tu yang Fotilah tu daripada mana tuan-tuan? Itali, Turki, Barcelona, apa lagi? Spanyol. Dia orang dah hantar kapal lah tuan-tuan. Kapal untuk Fotilah Sumut yang baru ni. Yang 40 hingga 70 kapal tu. Mereka dah hantar. Darat tak boleh. Lalu Laut Mediterranean. Nak pergi tuan-tuan. Dia dah hantar. Bukan mesyuarat lagi dah. Hantar dah. Nampak kan tuan-tuan? Tu Nabi kata. Sebab tu kita kena tengok. Yang ni tadi soalan dia. Masyarakat majmuk tuan-tuan. Bukan tak boleh settle mengikut Islam. Boleh. Cuma hari ini orang menggambar burukkan Islam. Padahal Islam telah berdiri beribu tahun dulu lah. Tuan-tuan baca sejarah Islam ni tuan-tuan berdiri beribu tahun. Setiap para rasul dengan para nabi semua bawa Islam. Sampai Nabi Muhammad tuan-tuan, Islam dibawa oleh Nabi. Bila tuan-tuan nampak Islam ni dikacau? Bila jatuhnya kerajaan Osmaniyah Turki 1924. Sejak pada zaman Nabi sampai kepada 1924 Islam kuat. Bahkan kita dekat Malaysia ni pernah dinaungi oleh kerajaan Osmaniyah Turki. Aceh dipanggil Serambi Mekah bahagian Tenggara. Tu Aceh tuan-tuan.
Kita Serambi Mekah kat mana? Kelantan, kan? Kenapa tak Johor Serambi Mekah, tuan? Kan? Sedap juga kalau Johor Serambi Mekah. Kan? Johor Serambi Mekah. Macam tu. Apa tu pengusi? Kan? Johor Serambi Mekah. Okey tak okey? Kan? Okey juga kan? Tapi tuan-tuan kena keluar tengok. Kedai Toto berapa banyak. Kan? Tu bukan nak kata tuan-tuan. Tu contoh. Saya pergi ke ceramah tuan-tuan kemerdekaan dekat Perda Sungai Mas. Perda Sungai Mas tu. Kan? Perda Sungai Mas lah. Seingat saya tuan-tuan, subuhnya saya kat sini. Tu Perda Sungai Mas. Saya pergi ceramah kat sana tuan-tuan. Masa sampai kat sana sebelum ceramah tu, adalah sahabat belanja makan. Belanja, dia kata, Ustaz kat sini ada kalau Ustaz nak pergi hotel. Kalau nak duduk hotel boleh. Kalau nak homestay boleh, hotel yang boleh. Boleh juga kalau hotel sekali-sekali. Dia kata, hotel ni Ustaz 10,000, Ustaz 10,000. Ada kat sini hotel 10,000? Ya ada Ustaz. Dia berhenti tak kata. Kan ceritanya. Malam ceramah tu, saya pun kata dengan orang yang dengar, tuan-tuan, saya siang tadi orang kata kat sini ada hotel nilai 10,000 ke satu malam. Kan? Dia kata ada Ustaz. Ada. Saya ingat orang tu buat cakap-cakap je. Tiba-tiba kita kuliah tanya orang lain ada. Saya tanya kat mana? Kat Desaru. Saya tanya Desaru dengan Peldah ni berapa lama? 10 minit je. Kata dia, saya tuan-tuan duk terfikir begini. Satu malam 10,000, apa ada kat dalam tu? Bayang tuan-tuan, satu malam 10,000. Tuan-tuan pergi ke homestay hotel biasa, satu malam paling kurang 75 ringgit. Mahal-mahal pun 100 lebih. Tahu tak? Tiba-tiba 10,000. Agak-agak apa dalam tu? Itu yang tuan-tuan tengok, segamat meletup tuan-tuan hari tu belum merdeka. 6 kali kena. Kan gitu? Segamat 4.1 magnitude tu. Tu segamat kena tu. 6 kali. Lepas pada segamat pindah pula ke Semerah. Lepas ke Semerah pergi kat Seri Medan. Dia belum lagi Taman Megah. Tak, bukan nak kata, bukan nak melawak tuan-tuan. Tu biasanya kalau ada benda maksiat, maka bala lah yang akan turun. Tu benda dia. Tu yang apa dia? Tu saya dengar orang cerita. Bukan saya buat cerita, dengar orang cerita. Ustaz dia kata itu kalau orang biasa, kalau VIP lagi bukan 10,000, kena 6-70,000. Tuan-tuan pergi ke apa tu yang tuan-tuan apa dipanggil, kalau dekat yang Burj Khalifah, tu dekat mana tuan-tuan? Dekat Riyadh ke apa? Dubai, Burj Khalifah. Saya tuan-tuan baca dekat internet lah tuan-tuan, dekat Burj Khalifah, engineer kata. Dia kata kat sana ada jenis yang hotel satu malam 100,000. Satu malam 100,000 tuan-tuan. Apa ada kat situ? Pelik juga tuan-tuan. Lepas tu saya pun search juga tuan-tuan kat Google untuk tengok apa benda kat Arab ni satu malam 100,000. Rupa-rupanya tuan-tuan ada lagi pula satu yang very latest tuan-tuan. Ada satu tempat yang di Arab. Saya lupa nama tempat itu. Tempat tu Nabi kata jangan pergi. Tempat tu tempat yang dimurkai oleh Allah. Sekarang tu tempat jadi tempat pelancongan. Buat patung-patung semua kat situ tuan-tuan. Tempat Nabi kata jangan pergi, tapi tempat itulah yang dia buat. Artinya apa? Kat sana menongkah arus. Apa yang Nabi cakap, dia tak ikut. Itu yang Nabi kata dalam hadis, nanti kamu akan saksikan satu perkara, iaitu antara 10 perkara yang pasti akan berlaku sebelum kiamat. 10 perkara, 3 daripadanya adalah gempa bumi. 3 daripadanya. Satu di bahagian timur, satu di bahagian barat, satu di bahagian Jaziratul Arab, di tanah Arab. Tuan-tuan, gempa bumi itu berlaku antara puncanya kenapa? Orang buat maksiat. Tuan-tuan, kalau cerita geografi dia kata tanah gelongsor tak, itu cerita lain. Tapi ceritanya ialah maksiat. Iaitu gempa bumi belah timur. Artinya timur ni tuan-tuan tengok sekarang macam mana kedudukan Islam. Tuan-tuan tengok belah barat pula Islam lagu mana. Tuan-tuan tengok pula dekat bahagian Arab tu. Mekah tu apa jadi sekarang ni tuan-tuan. Kan? Tu tuan-tuan. Tuan-tuan nak tengok. Saya nak sebut tuan-tuan, ni contoh tuan-tuan kena fikir. Hari tu Donald Trump pergi ke Arab Saudi, dia balik bawa berapa bilion? Berapa bilion? Macam pengusi. Kan dia pergi ke Arab Saudi, dia balik tu dia dapat berapa bilion? Kalau tak silap saya tuan-tuan, 30 lebih bilion. Tu dia pergi ke Saudi. Tuan-tuan ingat tak dulu sebelum pada dia datang tu Los Angeles terbakar? Apa dia kata?
Dia kata dia minta Raja Salman tu sedikit bantuan untuk bagi dekat kebakaran di Los Angeles. Tuan-tuan, kalau bantuan tu dia minta 30 bilion tu dapat lebih, tuan-tuan, kalau tak silap tuan-tuan. Agak-agak orang pergi umrah haji tu duit ke mana? Itulah di antara elemen duit untuk Saudi dapat. Tuan-tuan. Itulah yang realitinya tuan-tuan tengok hari tu. Itu realitinya tuan-tuan. Jadi artinya tuan-tuan kena tengok betul-betul. Sebab tu tuan-tuan, Islam ni pada akhir zaman dia pasti akan berdaulat. Pasti. Tetapi dia berdaulat itu setelah turunnya Al-Mahdi. Tu dalam hadis Nabi sebut. Selagi belum turun Al-Mahdi, tuan-tuan tengok. Kaki bohong ramai, kaki kencing ramai. Memang itulah artinya. Kaki bohong ramai, kaki kencing pun ramai. Cuba tuan-tuan tengok. Tu apa Allahumma salli ala Muhammad. Apa tu programmer artificial intelligence. Kan orang kata hari ni kena pakai artificial intelligence. Tahu artificial intelligence tu tuan? AI kan. Macam orang hari ni kalau dulu Google lah tuan-tuan, Ustaz Google, sekarang ni Ustaz AI. Kan? Saya pun orang kata suruh tengok AI, saya pun tengoklah AI. Canggih no ke apa, sebab orang kata AI ni antara gambaran 30 orang yang otaknya bijak-bijak dikumpul jadi satu dalam bentuk programmer. Itu yang saya pun nak tengok kan. Orang kata paling senang AI Ustaz. Pakai Google lambat, pakai AI lagi senang. Saya pun cubalah pakai tuan-tuan. Oh, penipu juga tuan-tuan. Ingat betul sangatlah, menipu juga. Kan? Tuan-tuan, benda lain bolehlah, tapi bila cerita pasal Quran, tengok. Dia cakap lagu ni. Kita cuba tanya ayat Quran ni ada tak asbabun nuzul? Macam-macam dia kata. Kan? Kita semak balik dekat kitab yang cetak lain, dekat situ lain. Itu AI. AI tu tuan-tuan, kaki kencing juga. Itu AI, artificial intelligence. Tuan-tuan jangan silap tuan-tuan. Ada satu lagi AI tu. Kan? Abang Zaidi dia ketawa dah tu. Tuan-tuan ni memang very loading betul lah. Tu very loading betul kan. Yang tu tak boleh cakap selalu tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan tuan-tuan dah faham cukup lah tuan-tuan, pukul 9 dah tu. Nanti nak nyambung tahlil lagi. Jadi cukuplah kadar tu, kita sambungkan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wa sya'an mubaraka yaqinan shadiqa wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.